keputusan yang kita ambil rentetan daripada laporan yang telah saya lakukan kepada Kabinet tentang peristiwa yang berlaku, dan keputusan yang diambil adalah untuk kita mendapat pandangan daripada sudut pakar sebelum kita mengambil apa-apa keputusan. Dan oleh kerana jangan lupa subscribe, like, komen, share, tekan butang loceng sebagai tanda sokongan kepada saya dan sebagai pembakar semangat untuk saya terus berkonten. Terima kasih. Mengimbas kembali kejadian yang berlaku pada 23 Ogos 2024, seorang wanita warga India, Vijaya Lechumi, berumur 48 tahun, berasal dari Andhra Pradesh, India, dilaporkan telah terjatuh ke dalam lubang tanah jelos pada jam sekitar 8.25 pagi ketika sedang berjalan dari arah Selangor Mansion menuju ke Wisma Yakin sekitar Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Berita mengenai kejadian itu tular di media sosial apabila satu rakaman televisyen litar tertutup CCTV berdurasi 31 saat memaparkan detik-detik kejadian wanita berkenaan terjelus ke dalam endapan tanah. Menerusi video berkenaan, dapat dilihat mangsa telah terjatuh ketika berjalan kaki melalui sebongkah kerusi konkrit yang sedang diduduki beberapa individu lain ketika kejadian. Mangsa juga dilihat membawa satu beg di tangan kirinya sebelum terjatuh ke dalam timbunan tanah, manakala seorang lelaki sempat menyelamatkan diri daripada terjatuh ke dalamnya. 3 berjalan kaki yang berada di hadapannya serta individu yang menduduki bongkah kerusi itu terus panik dan mencari kelibat mangsa, namun difahamkan mangsa tidak dapat diselamatkan ketika kejadian. Mengimbas kembali di lokasi kejadian, satu jentera jengkau dan kren juga dilihat sedang digunakan bagi mengorek kawasan sekitar kejadian. Ini berikutan sebuah kerusi konkrit yang berada di lokasi berkenaan turut terjatuh ke dalam tanah jelus itu dan dipercayai menghempak mangsa. Menurut pihak bomba, kedalaman tanah mendap di lokasi kejadian dianggarkan lebih kurang 8 meter. Sehinggalah pada malam 23 Ogos 2024, pasukan penyelamat terdiri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur dan Angkatan Pertahanan Awam APM masih lagi menjalankan kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa. Sementara itu, Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Dr. Maimunah Muhammad Sharif tiba di tempat kejadian pada jam 8.20 malam pada hari yang sama bagi meninjau kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa. Beliau juga telah diberikan taklimat mengenai usaha mencari dan menyelamat oleh pihak bomba. Begitulah secara ringkasnya kronologi kejadian tanah jelos di Jalan Masjid India yang berlaku pada 23 Ogos 2024. Ogos 2024, operasi mencari dan menyelamat sah bagi mengesan wanita warga India yang hilang dalam insiden tanah jelos di Jalan Masjid India dihentikan selepas 9 hari kejadian itu berlaku dan kini akan memasuki fasa search and recovery yang akan diambil alih oleh pihak polis.
Pelbagai kaedah pencarian telah dilakukan seperti teknik flashing, jetter dan alat pengesan bawah tanah atau radar pengesan bawah tanah GPR, penggunaan kamera dan alat robotik, namun semuanya menemui jalan buntu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pakar dan keputusan Kabinet. Setelah mendapatkan pandangan dari sudut pakar sebelum mengambil apa-apa keputusan, setelah kita kumpulkan semua kepakaran termasuk pihak PDRM, Polis Diraja Malaysia, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Indah Water Consortium, ahli geologi dan agensi-agensi lain, maka satu keputusan telah dibuat untuk menghentikan operasi SAR itu. Perkara itu telah diumumkan ketika satu sedang dibuat berhampiran lokasi kejadian. Selain itu, antara faktor yang membawa kepada penamatan operasi itu adalah risiko keselamatan kepada anggota dan pasukan yang turun ke bawah dari sudut kesihatan dan arus yang deras yang boleh membahayakan keselamatan anggota dan keselamatan kawasan berkenaan. Sebagai contoh, mendapan kedua yang terjadi berhampiran kawasan SAR itu. Susulan itu, pemetaan utiliti dan kajian struktur tanah juga akan dilaksanakan di seluruh Kuala Lumpur. Selain itu, sesi libat urus antara peniaga juga akan dilaksanakan bagi menyambung kembali aktiviti di kawasan terbabit, dan pihak DBKL juga diminta melakukan kerja pembaikan di kawasan berkenaan. Sekian untuk video kali ini. Jutaan terima kasih buat seluruh pasukan mencari dan menyelamat yang terlibat. Jasa anda tidak dapat kami balas. Kesanggupan anda untuk menyelamatkan nyawa orang lain sehingga keselamatan sendiri dikorbankan membuatkan kami seluruh rakyat Malaysia berasa amat terharu. Semoga kalian semua sentiasa di dalam lindungannya.